Okey geng, Assalamualaikum. Selamat tahun baru. Jadi ni video pertama aku pada tahun baru ni. Dan video ni agak special sikit lah, berbeza dengan video-video sebelum ni. Sebabnya hari ini kita orang TZM Kuantan akan bergabung dengan TZM Kelantan untuk menghadiri Walimatul Urus Pomen kita, Zaki. Jadi hari ni hari Sabtu bersamaan dengan berapa bulan Mana bulan dia? Oh ni atas ni 3 bulan. Hari Sabtu bersamaan dengan 3 bulan, kita orang akan menghadiri perkahwinan Zaki. So Zaki dah off market. Kita akan shoot video di sana nanti. Kita akan bergabung dengan geng-geng TZM Kelantan. So sebenarnya dah lewat ni sebenarnya. 11.30 berkumpul di Shell. Kita akan berarak mengikut pengantin. So tanpa membuang masa, kita akan tembak ke sana terus. Sekarang ni aku dekat homestay geng Kelantan. Tolong guide orang ke apa tu? Dewan. Be, nyapu sikit be. Be. Nyapu sikit tengah-tengah. Dah suruh nampak demo ni. Tak apa. Be, tengah sikit. Nyapu tengah. Oh, ni gambar dah ni. Oh, jauh anak apa. Dah tahu pel. Tak amat dah. Dah pesek Kuantan pula pergi ni. Kena pergi Asam Putih. Ya lebih. Oh, tak dengar. Dah lepas kat tahun ni. Kita dah sampai ke checkpoint untuk tunggu Zaki. Tak tahu Zaki mana. Tak apa lagi. Okay. Nanti dah sampai dah. Lupa dah bawa sama ada baru. Mana apa? Mana? Jago buat dah tu. Hujan tak habis. Hujan tak habis lagi. Ambil gambar dulu sekejap. Sekejap. Gambar skepe. Gambar skepe. Belum gerak. Padang tu. Cepat weh. Potong sikit kita dapat apa lagi. Oh, dah. Alright. Beres bergambar dengan pengantin. Lagi gambar kat sana pula. Tadi dekat dengan mikir dia. Oh, lalu ni. Tak masuk logam. Tak masuk logo. Aku ingat nak masuk logo ni, tapi malah kecil ingat. Banyak bonggu. Okey, jom. Kita konvoi ramai-ramai dengan pengantin.
Pengantin dah masuk dalam. Kita bergambar dulu sekejap. Jadi kita masuk lah. Tadi macam saya. Apa. Kita nak bergambar dengan Abang Ating. Tu motor lelaki. Oh lah, agak main. Jari kita tengok. Oh, ada yang golek. Yang golek apa yang sekor yang pucik. Lagi tak pakai. Bos, satu gambar ikut belakang lambang ni. Lambang. Belakang. Ini lambat. Lantan. Sana kena balance. Jom. Balance. Mana sini kena balance sini. Kena kelebek Kapal cek kapal ya ada tali pinggir tengok TPU ada. Dipersilakan ya pengantin kita, pasangan pengantin kita untuk acara makan Macam TPU lah. Duduk pinggang. Kita kalau rambut hari Tak ada yang rambut habis korban je. Dia tak ada handsome lah, tak ada hal lah. It's okay. Macam dah.
freestyle sikit. 1, 2, 3. Kita kalau laki kapal freestyle kita tak tahu macam mana cara nak bagi. Kita buat sampai ujung itu. Ambil gaya ni, ambil gaya. Ucapan sikit tu lelaki. Di kesempatan ini saya wakil daripada TZM Kuantan nak bagi ucapan kepada bakal pengantin. Memang pengantin dah ni. Selamat pengantin baru dan ucapan semoga kekal ke jannah dan layari bahtera perkahwinan ni dengan sebaiknya. Tapi jangan gantung kunci motor lah, please. Cuti dulu tak apa. Okey, baik. Ucapan sikit tu lelaki. Assalamualaikum. Saya Abi UTZM ataupun orang panggil Abi UTZM Kelantan lah. Jadi sepanjang hari ni alhamdulillah majlis perkahwinan lancar dah. Walaupun saya datang dengan bukan motor. Jadi saya tengok kawan-kawan okey dah. Alhamdulillah. Dan juga kepada pengantin Zaki ataupun Mak Piung. Selamat kata baru lah. Motor tu wikau dah. Dah motor wikau dah. Comel dah motor ni. Okey, kami daripada Tok JOCK Kelantan mengucapkan selamat kantin baru lah kepada Zaki dan pasangan dah. Dan juga kepada geng-geng Kuantan, terima kasih atas layanan semalam dan hari ni. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Ucapan sikit yang Allah. Pengantin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selesai sahabat kita bergerak seorang suami. Jadi doa daripada kami tim TZM Kelantan semoga Zaki dan isteri diberikan kebahagiaan sehingga ke akhir hayat lah, insyaAllah. Doa kami sebagai sayang sentiasa ada untuk sahabat-sahabat semua. Amin. Terima kasih. Ucapan sikit tu lelaki. Tak reti. Saya bagi ucapan semoga abang ni pula akan naik pelamin. Semoga bini pertama dia bagi izin lah. Semoga dia beri hidayah. Baik. Potong. Zaki. Apa dah ni? Ucapan dan minta maaf kalau lambat. Kepada Zaki tahniah. Okey. Assalamualaikum. Untuk Zaki dan isteri Syafiqah, semoga perkahwinan kekal hingga jannah. Terima kasih invite geng-geng TKF untuk meraihkan hari bahagia anda hari ini. Ada apa-apa, kita jumpa kat highway. Terima kasih. Agak choppy sikit. Jangan lari, Bi. Bagi ini ucapan tu lelaki. Jangan tak. Lah, scan. Ucapan dia selamat pengantin baru buat Zaki dan pasangan. Semoga baik-baik sahaja selepas kahwin. Jangan kena ikat kaki sudah. Okey, baik, terima kasih. Jom kita cari siapa lagi ya. Rasanya ngelah dah api. Ni yang Kelantan dah gerak tu. Gerak dah tu belakang geng Kelantan. Pergi ke rumah Mat ambil stiker tak. Tak ada nak rakam tadi. Galik duk salah. Jadi jom. Ada keluarga lain pula ni. Okey, alhamdulillah. Jadi selesai sudah majlis perkahwinan Zaki dan juga pasangan. Jadi aku nak ucapkan tahniah selamat pengantin baru dan aku doakan kepada Zaki dan juga pasangan semoga perkahwinan ini menambahkan lagi keberkatan di dalam hidup dan juga semoga perkahwinan ini diridai Allah dan berpanjangan hingga akhir hayat. Jadi semoga Allah Ta'ala memanjangkan usia perkahwinan ini. Jadi
tahniah sekali lagi aku ucapkan kepada Zaki dan juga pasangannya. InsyaAllah kita akan berjumpa nanti pula. Dah kahwin tu, jangan tak nak buat motor aku pula lepas ni. Okey, tangan kena kotorkan lagi. Kahwin tu jangan tangan bersih, kena kotor lagi lepas ni. Jadi itu saja untuk video kali ni. InsyaAllah kita akan berjumpa di next video. Mana tahu ada geng-geng kita nak kahwin nanti, Zul pula next. Siapa lagi geng-geng kita yang belum kahwin. Jadi insyaAllah kita akan pergi lagi ride kenduri kahwin member-member yang belum kahwin lagi. Jadi kita jumpa di next video. Assalamualaikum.